أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya, untuk kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Dan kami telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel, serta kami perintahkan kepada mereka, janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan, untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh di dalam bahtera, sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang bersyukur. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين ولتعلن عُلُوًّا كبيرا. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin ini 2 kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.
Maka apabila sampai masa janji untuk membalas kederhakaan kamu, kali yang pertama dari dua kederhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah, hamba-hamba kami yang amat ganas serangannya. Lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Kemudian setelah kamu bertaubat, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak, serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Oleh itu, apabila sampai masa janji membalas perbuatan derhaka kamu kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memuramkan muka kamu dengan penghinaan dan dengan keganasannya, dan untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama, dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengasihani kamu kalau kamu bertaubat. Dan jika kamu kembali menderhaka, maka kami pula akan kembali menyiksa kamu di dunia. Dan kami telah jadikan neraka penjara bagi orang-orang kafir pada hari akhirat. Sadaqallahul Azim. Al-Fatihah.